Sebegini adalah satu program yang patut diteruskan sebagai satu program yang evergreen untuk mendekati masyarakat secara langsung, pergi kepada mereka. Bagaimana? Kita sebagai media kerajaan, kita kena always on engine. Always on engine bermaksud kita kena sentiasa mengetengahkan, memberikan ruang sebaran. Kita harus memperluaskan jangkauan halayak, pendengar dan juga penonton supaya program-program sebegini dia dapat sampai daripada kerajaan terus kepada masyarakat tanpa ada pihak ketiga dan pihak keempat. Jadi itu antara objektif kita supaya kita dapat memupuk semangat setikawan. Kita akan ada rasa empati kepada mereka yang memerlukan. Betul. Jadi kita untuk kita bersama daripada kerajaan dengan masyarakat tempat dan juga disokong oleh rakan-rakan penaja dan juga rakan-rakan strategi. Dan untuk jelajah ini secara spesifiknya pengisian dalam setiap hentian yang akan berlangsung nanti. Apa? Itu yang seronok tu. Okay. Sebab bila kita ada ramai rakan-rakan penaja ni kan. Yalah, kalau kita ada babas, memang masakan mereka pelbagai. Betul. Tak kira mereka masak apa pun, kita akan seronok sebab kita dah tahu dah rasanya macam mana. Betul. Kemudian bila kita nak mengisi minyak, kita ada Seri Petron. Kita nak bermalam, kita ada Seri Malaysia. Dan kemudian bila kita nak pergi, kita nak naik kenderaan, kita ada Kasam. Kemudian untuk membeli belah, untuk mereka yang memerlukan, kita boleh pergi kepada Aeon, Batam Resort. Untuk minuman kesegaran, kita ada Nesque dan rakan-rakan lain. Jadi, apabila kita pergi ke setiap lokasi itu, rakan-rakan strategik itu sendiri yang akan menyediakan dengan tangan mereka sendiri. Itu yang unik. Jadi, kalau kita ada pihak ketiga atau pihak keempat, jadi mungkin tak sampai. Jadi, bila rakan-rakan strategik itu sendiri menggunakan air tangan mereka untuk menyediakan makanan, jadi akan rasa tersentuh bersama dengan masyarakat yang memerlukan. Wow.